masa sekolah rendah juga dalam darjah 3 macam tu, darjah 4. Darjah 3, darjah 4 aku pun nampak bisnes daripada sudut yang kecil sebab arwah atuk aku dulu, arwah nenek aku dulu meniaga jajan. Jajan aiskrim dekat dari rumah. So di antara sekolah rendah, sekolah kebangsaan dengan sekolah agama, so budak-budak akan datang singgah rumah untuk beli jajan aiskrim Malaysia. So diorang akan beli jajan untuk sementara diorang pergi ke sekolah. Sebab sekolah aku dengan rumah dalam lebih kurang sekilo lebih, 1 kilometer kan. So dalam perjalanan orang pergi, budak-budak pergi sekolah tu naik basikal lah, kebanyakannya budak-budak naik basikal. Diorang akan singgah untuk beli jajan. So itulah aku punya nampak dalam bisnes. Tapi aku tak start lagi berniaga dalam waktu sekolah. Dan sekolah menengah pun aku tolong mak aku juga. Aku tak duduk dengan mak aku. Cuma bila dah time cuti kadang aku pergi ke KL untuk ikut, tolong mak aku berniaga, untuk ikut mak aku. So situlah aku start nampak macam mana bisnes, macam mana proses dia. Sebab kedai makan lagi pula macam masa bulan puasa. Masa tu bulan puasa. So aku tolong kedai makan siapkan makanan daripada pukul 3 untuk berbuka sampai ke subuh, sampai ke sahur lah. So aku nampak proses tu. Dan